Perhatikan, inilah magic yang akan membuatkan anda pening dan MC daripada kerja anda. Sekarang kita akan menggunakan dua kad J. Dua kad J ni akan menjadi pembantu saya. Saya akan suruh penonton pilih satu kad secara random mana-mana sahaja. Kita tak tahu apakah kad yang dia pilih, okey? Suruh dia ingat kad ini. Okey, sekarang kita akan campurkan semua kad ni. Sebelum tu saya akan tunjuk semua kad dalam ni semuanya berbeza, tak ada kad yang sama. Okey. Sekarang kita akan campurkan kad yang dipilih, penonton pilih di dalam deck ini. Biarkan dia betul-betul bercampur. Okey, kita potong. Kita cong lagi supaya dia betul-betul bercampur. Okey. Sekarang saya akan menggunakan dua pembantu saya ni. Dua J. J apakah ini? J Love dan J Diamond. Dua J ni akan membantu saya mencari kad yang dipilih oleh penonton tadi. Okey. Dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Mari kita lihat apakah yang berlaku. Tengok. Tiba-tiba di antara kedua-dua J ini terselit satu kad. Dan kad ini ialah kad yang dipilih. What?